Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam Malaysia Madani. Saya Nur Rasmi Izara binti Syuril Azhar selaku wartawan pada kali ini. Hari ini 14 April 2025 akan berlangsung Majlis Pembukaran Program Nilam 2025 peringkat Sekolah Kebangsaan Muazzam Jaya. Jom kita saksikan. Jabatan ini dan ilmu itu hanya pendidikan. Meskipun ada rekodkan dalam buku laporan ataupun dalam majlis nilam tersebut, ya, kemudian kita buatkan kalau kita beri pendapat pada pelajar yang dapat membaca buku dengan banyak. Buku ini adalah sebenarnya dua orang Program ini memberi banyak faedah kepada kita. Antaranya, kita dapat menimba ilmu serta kefahaman melalui membaca. Selain itu, kita juga mengisi masa lapang dengan perkara yang berfaedah. Program Nilam bukan sahaja bertujuan untuk memupuk membaca, tetapi ia ialah satu usaha untuk melatih murid belajar secara kendiri melalui membaca. Sekian sahaja majlis pembukaan program Nilam. Saya Yasmin melaporkan.